Belas. Ada 100 biji manik dalam 3 buah kotak. Dia cari 7. Perkadaran. So, buatlah 150 manik dalam 3 bekas. Soalannya nak tanya 7 bekas. Berapa manik? Okey. So, perhatikan betul-betul. Awak nak jenis unitari atau kadar? Unitari. Maknanya yang kita nak cari ialah apa benda yang kita boleh buat ialah bekas. Okey. So, maksudnya kita nak cari satu bekas dulu. Yang ni jangan tengok dulu lah. Yang ni jangan tengok dulu. Tengok yang ni dulu. Sebab data yang kita tengok ni. Okey. So, macam je satu bekas. Maknanya kita kena bahagikan dengan 3 kan. Sini pun bahagikan dengan 3. Jadi 3 bagi 3 akan dapat satu bekas. 150 bagi 3 akan dapat 50 manik. Jadi itu kalau satu bekas. Kalau 7 bekas, macam mana? Itu jarak 7 darab 50. So jawapannya 350 manik. Gitu. Okey, boleh? Itu satu cara tadi. Satu lagi kadar. Ni kadar. Kadar tu apa? Cikgu dah ajar. Dia mesti bahagi benda yang sama dulu. Dalam kes ni yang ada nampak ni lah. Dia 7/3 darab dengan yang lain ni tadi dah 150. Permudahkan yang bawah ni dengan ni. 3 kali 3, 3 kali 50 dapat 150. So tinggal 7 darab 50 ia 350 juga. Sama juga. Okey, boleh. Tapi saya suka satu idea yang ni pula. Supaya awak lebih kreatif. Okey, dah okey, sekejap. 3 bekas dengan 150 biji. Okey. Dia nak apa? 7 bekas. So, macam mana 3 boleh jadi 7? 3, jadikan 3 lagi. 150. Dah. Betul. Okey. Macam mana dapat betul? 3 macam mana dapat 1? Macam mana dapat 1? So, 1 tu bermaksud dapat 1 biji kan? Okey. So, boleh bayangkan lah. 150 tu dia pecah pun 3. 1 ni berapa? 150 bagi 3, 50. Tambahkan semua ni pun sama juga, 350 juga. Itu antara skill lah. Okey. Baik, itu saja.